Pecuniary is all about ringgit. Assalamualaikum, bersama saya Afika Roslan sebagai hos anda pada episod kali ini. Tema kita pada hari ini, kita akan membawakan satu topik yang mengenai zakat dan fidyah, yang mana satu patut didahulukan. Sebelum kita membincangkan apa itu zakat dan fidyah, kenapa ia begitu penting dalam Islam, kita memperkenalkan nama penuh dan di manakah kuliah saudara berdua belajar. Nama saya Muhammad Ishqal Akifin Suhaimi. Saya dari kuliah Chemical Engineering. Nama saya Muhammad Fikri Haziq Bezaki daripada KICT. Macam mana perasaan saudara berdua pada bulan Ramadan kali ini? Perasaan saya agak bertenaga lah sebab belum puasa dekat universiti kan, dapat bersama rakan-rakan. Perasaan saya rasa suka sebab saya dapat explore banyak makanan dekat kawasan UAE ni. Okey, saudara Ishqal Akif, boleh tak saudara terangkan tentang konsep zakat itu dan kenapa ia merupakan salah satu daripada rukun Islam? Zakat ni sebenarnya ialah rukun Islam yang ketiga yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang cukup syarat pada bulan Ramadan untuk membantu golongan yang memerlukan. Ia juga merupakan salah satu daripada rukun Islam kerana ia merupakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyucikan harta kita, mengurangkan jurang kaya miskin dan juga untuk mengukuhkan ekonomi ummah sekalian. Itu saja. Memandangkan kita dah faham tentang konsep zakat itu sendiri, adakah setiap orang ataupun pihak yang tertentu sahaja yang diwajibkan memberi zakat? Sebenarnya antara golongan yang wajib untuk membayar zakat ialah golongan lelaki, wanita, tua, muda, hamba dan merdeka yang mempunyai pendapatan melebihi daripada yang diperlukannya sehingga hari raya. Tetapi ada pengecualian untuk anak perempuan yang belum berkahwin. Mereka tidak diwajibkan membayar zakat kerana masih di bawah tanggungan bapa. Tapi jika mereka nak bayar zakat, mereka harus meminta izin daripada bapa mereka. Itu saja. Baik. Baiklah, kita dah dapat penerangan yang bernas tentang konsep zakat daripada saudara Ishqal. Kali ini saya ingin bertanya saudara Fikri Haziq, bolehkah saudara terangkan pula tentang konsep fidyah? Okey, boleh insyaAllah. Fidyah merujuk kepada bayaran atau pampasan yang dikenakan kepada sesuatu individu yang tidak mampu melakukan ibadatnya dengan sempurna, khususnya puasa pada bulan Ramadan. Fidyah ialah memberi makan kepada orang miskin kerana tidak mampu untuk berpuasa. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 94, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit, musafir, maka dia perlu menggantikan puasanya mengikut berapa hari yang dia dipuasakannya. Dan Allah menyambungkan ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maksudnya, jika dia tidak mampu menggantikan puasa tersebut, maka dia perlu memberi makan kepada orang miskin sebanyak mana? Sebanyak 1 cupak mengikut kadar makanan pada tempat tersebut. Contohnya pada Malaysia, kita makan beras, makanya kita perlu membayar fidyah sebanyak 1 cupak beras kepada orang miskin. Berdasarkan penerangan saudara tadi, bolehkah saudara Fikri berikan situasi yang macam mana yang menyebabkan fidyah itu dikenakan? Okey, baik. Fidyah ini dikenakan kepada seseorang individu yang mempunyai keuzuran. Sebagai contoh, warga emas. Warga emas yang terlalu uzur untuk berpuasa. Disebabkan orang emas tidak mampu untuk berpuasa dengan baik, maka dia perlu membayar fidyah. Yang kedua, mungkin orang yang tidak mampu untuk menggantikan puasanya sebelum Ramadan yang akan datang. So, wajib untuknya untuk membayar fidyah kepada orang miskin. Sekarang, memandangkan kita dah memahami asas-asas dan konsep zakat dan fidyah daripada saudara Ishqal dan saudara Fikri, ada satu lagi soalan yang penting yang perlu kita bincangkan. Apabila zakat dan fidyah kedua-dua diperlukan, yang mana patut kita dahulukan? Sertai kami dalam episod seterusnya dan ikuti kami laman sosial IUM TV di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X dan LinkedIn. Stay tuned. Bye.